Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid Sibi, pengarah drama dan juga filem. Masih lagi mengarah projek terbaru saya lah untuk mega drama Astro. Umur saya 60 tahun. Saya dalam beberapa tahun yang lalu lah ada kecil manis, dan sekarang ni kita macam-macam ubat kita ambil hanya untuk kontrol gula. Bila beberapa tahun saya ingat dalam 3-4 tahun kot, kan baru kita rasa macam aduh ini kena stop ni, gula kena buang ni. Barulah kita mula mencari apa yang boleh untuk hilang kecil manis tu. Kata simptom yang paling utama ialah apabila kencing kerap, kencing kita berbuih. Tu yang kita rasa macam oh ni memang ada lah, dan harus berhati-hati. Attack mata tau. Mata kita akan jadi kabur. Kejap dia kabur, kejap dia okey. Dia macam bila bawa kereta tu, saya bawa kereta, lama balik syuting tetap juga bawa, kerana dia macam apa, cahaya tu berpinang-pinang sikit. Sebelum kita ambil Betarin, saya rasa banyak produk di pasaran memang harga 100 lebih ke atas. Saya digest cepat, katalog ke dalam apa kita baca, okey, menurunkan dalam 3 hari, 4 hari kan. Jadi kita ambil, kita bila dalam 4 hari kita cek tak turun, ya saya dah gelabah dah. Saya akan tukar kepada produk yang lain apabila tidak ada kesan. Jadi perbelanjaan tu 100 lebih tu memang tinggi lah. Bila kita dapat produk yang harga dalam 40-an ni, kita rasa macam okey lah, dia tidak terlalu membebankan. Apabila satu jenis ubat tu dah tak berkesan untuk saya akan mencari kepada ubat yang lain. Dan bila kita jalankan dalam Facebook, kita nampak beberapa orang pelakon yang review pasal Betarin ni. Jadi kita pun terasa macam kena cubalah. Jadi daripada Facebook tu saya cuba dan saya belilah. Lepas saya ambil Betarin ni, saya dapat rasa macam kita macam lebih ada tenaga sikit. Maknanya apabila kita syuting berpanjangan, kadang-kadang kita tends to mengantuk di tengah-tengah syuting. Dalam 2 jam, 3 jam tu kita mengantuk sikit. Jadi ambil Betarin ni, so far saya rasa macam okey lah sikit. Maknanya ada perubahan yang nampak. Dan mata saya pun, betul, mata saya pun nampak tak kabur sangat lagi. Kadang-kadang mata kita rasa macam kering tau. Tapi lepas mengambil Betarin ni, saya rasa macam dia tak kering, dia macam lembab sikit. Betarin ni dia ada satu grup support, mana kita boleh check kawan-kawan kita punya penurunan, kawan-kawan punya dia cakap aku punya dah turun lah. Jadi kita lebih yakin untuk mendapatkan ubat ini sebab kita ada kawan-kawan nak tanya. Kadang-kadang kita ambil ubat je, bila tak turun kita dah macam tak mau ambil. Tapi apabila kita gunakan Betarin ni, dengan adanya grup support ni, kita lebih yakin untuk menggunakan produk ini. Okey, saya menyarankan kepada sesiapa yang dah dapat tahu dia ada kencing manis, jangan buang masa. Ambil, cari terus Betarin. Kan tak payah nak, sebab dah ramai yang memberikan feedback yang baik. Buat apa nak sibuk-sibuk cari benda lain, tak payah. Betarin ni buka Facebook ada, beli. InsyaAllah gunakan sampai sihat seperti saya.